Nih, perhatikan. Apa nama kau ni? Jadi kuncinya hanya satu teman-teman ya. Tetap tenang, jangan terlalu banyak bergerak. Pokok dekau lah Duli lah dia tu. Ceplos memang macam tu. Dia goma alihkan perhatian kita. Ni Haci nak khabar. Video Haci sokong Islah Dun Sri Tanjung dah kono bonam ke TikTok. Satu step dia lagi, Titi Haci ini akan kono ban. Ramai suruh Haci buat Titi backup. Biarlah dulu. Kono ban kang baru fikir. Haci ni bukan nak menang dari manusia warna pun. Nak luluh dia dari Tuhan. Sebut pasal luluh ini, Haci juga nak ajak kau undi bol satu ke Dun Temiang. Tapi cik, pas putus dah hubungan mau bersatu. Pertama, Pakcik bukan pas. Kedua, Dun Temiang ni semua calon non-Muslim. Wajib dah kau undi Muslim. Fik keadaan lah. Hukum masalah tu tetap haram. Ketiga, Tok Guru pas tu kapal. Arahan dia tu berbentuk seorang kapten kapal yang sedang runding kerja mau kapal-kapal. Kau undi dia bersatu di Temiang. Berjasa dinilai perahu Islah di Dun Sri Tanjung. Ijtihad kau tu dalam pengetahuan Tok Guru. Ilmu tinggi lagi kau tu. Kau belum buka mulut nak khabar terpaksa tak ikut arahan di Dun-Dunnya. Tok Guru faham dah tu. Belum ngango, dia dah faham dah. Kok undi bersatu nanti cik. Kok menang deh, dia lawan PAS BN pula cik. Apa salah lawan PAS? PAS bukan agama. Tapi lawan bondo betul lah. Tapi kok dia lawan bondo tak betul atau dia ditimpa sakit wahan, dia comeh mau kemenangan. Takut kalah lah pula Lopez ni. Dia gorun mau undi bukan Melayu. Dah mula deh jadi Anwar. Takut hilang koso, sujud pada undi, tunduk pada pengundi-pengundi harbi. Maka tu dah dia. Kau undi sebab pilihan tak ada masa tu. Dan secara zahir, undi Muslim sepatutnya taklah jadi macam tu. Allah kan suruh kita ni berhukum berijtihad muzahir pada keadaan ketika tu. Bondo-bondo batin gaib kita bukan yang boleh nampak. Dan satu lagi kau kena download dan upload balik video ni. Puak Harbi ni dia tak mampu nak bonaman semua dah. Dia target acik lah tu. Jadi kesimpulan undi berjasa di Dun Nilai, undi perahu Islah tu di Dun Sri Tunjung, undi bersatu di Dun Temiang. Hanya Melayu 13 Mei yo tahu sejarah Jalan Temiang yang ditukar nama jalan Kocino di AP tu. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasan kau klik link dekat bio Titi ataupun dekat profile FB ni ya.